Siapa sebenarnya orang Banjar di Borneo? Nama mereka tidak sepopular Bugis atau Jawa, tetapi di kampung-kampung sawah padi Sarawak dan Sabah, suara logat Banjar masih kedengaran. Dari Kalimantan Selatan, mereka merentas lautan, membawa bersama bahasa, budaya dan kisah perjuangan menentang kolonial. Warisan Banjar bukan sekadar cerita migrasi, tetapi sebahagian denyut sejarah Borneo. Asal-usul orang Banjar berakar daripada Kalimantan Selatan. Menurut Hikayat Banjar, sebuah kronik abad ke-17 yang dikaji oleh sarjana Belanda J.J. Ras, 1968, Banjar muncul daripada gabungan etnik Dayak Maanyan, Ngaju serta pengaruh Melayu dan Jawa melalui jaringan perdagangan sungai. Pada tahun 1526, seorang bangsawan bernama Pangeran Samudra menerima sokongan tentera dari Kesultanan Demak di Jawa. Dengan bantuan itu, beliau berjaya mengalahkan pesaingnya dan mendirikan Kesultanan Banjar, lalu memeluk Islam dengan gelaran Sultan Surian Shah. Peristiwa ini penting kerana ia menandakan permulaan Islamisasi di Kalimantan Selatan. Hari ini, Masjid Sultan Surian Shah di Queen, Banjarmasin masih berdiri sebagai simbol sejarah itu. Menurut catatan warisan tempatan, masjid kayu tersebut adalah yang tertua di Kalimantan Selatan, walaupun telah melalui reconstruction kemudian. Kesultanan Banjar kemudian berdepan tekanan kolonial Belanda. Konflik besar meletus pada 1859 hingga 1863, dikenali sebagai Perang Banjar. Tokoh seperti Pangeran Antasari dan Demang Lehman memimpin perjuangan, namun akhirnya Banjar tewas dan Belanda memperkukuh kuasa mereka. Kesan perang ini amat besar. Catatan kolonial Belanda dan kajian sejarawan Indonesia menunjukkan ramai orang Banjar melarikan diri dari penindasan, terutamanya selepas tahun 1860-an. Gelombang migrasi ini berterusan hingga awal abad ke-20. Menurut Yahya et al. 2017, diaspora Banjar termasuklah mereka yang berhijrah ke Sabah dan Sarawak, sama ada secara rasmi sebagai buruh kolonial atau secara mandiri sebagai petani. Di bawah Syarikat Berpiagam Borneo Utara NBCC pada akhir abad ke-19, pentadbiran kolonial membawa masuk pekerja dari pelbagai wilayah Nusantara untuk ladang tembakau, getah dan padi. Antara kumpulan ini ialah orang Banjar. Statistik kolonial mencatatkan lebih 11,000 buruh Indonesia di Sabah pada tahun 1921, termasuk Banjar, Bugis dan Jawa. Di Sarawak, pemerintahan keluarga Brooke juga menyaksikan migrasi Nusantara. Menurut artikel dalam Sarawak Gazette dan kajian etnografi oleh Victor T. King 2001, identiti Melayu Sarawak terbentuk melalui asimilasi pendatang dari Jawa, Bugis, Banjar dan Dayak Muslim. Orang Banjar dikenali sebagai petani cekal membuka sawah padi di kawasan Samarahan, Sri Aman dan Saratok. Orang Banjar membawa bersama nilai budaya yang unik. Salah satu falsafah hidup mereka ialah baiman, bauntung, batuah. Maksudnya, beriman, beruntung dan mendapat keberkatan. Nilai ini membentuk komuniti mereka di Tanah Baru. Bahasa Banjar pula menjadi pengikat identiti. Menurut sensus moden, di Malaysia mereka dikategorikan sebagai Melayu. Tetapi, bahasa Banjar masih dituturkan, khususnya dalam majlis kenduri dan pantun rakyat. Dari aspek seni, Banjar terkenal dengan panting, sejenis muzik tradisional bertali, dan dalam masakan mereka memperkenalkan hidangan seperti ketupat kandangan dan bingka. Semua ini dibawa ke Sarawak dan Sabah, lalu berasimilasi dengan budaya tempatan. Kajian Identiti Banjar oleh Taufik Abdullah 1985 menyebut orang Banjar sebagai people of the river, bangsa sungai yang hidup dengan ekonomi pesisir.
Mereka mahir membina perahu dan menguasai jaringan niaga melalui sungai dan laut. Di Borneo, hal ini nyata. Penempatan banjar sering terletak di tebing sungai atau pesisir pantai, memudahkan mereka bercucuk tanam dan berniaga. Kehidupan sungai ini menjadi salah satu sebab mengapa mereka mudah menyesuaikan diri dengan Sarawak dan Sabah. Hari ini, keturunan Banjar membentuk sebahagian komuniti di Sarawak dan Sabah. Di Saratok dan Kuching misalnya, masih ada kampung yang dikenali dengan identiti Banjar. Di Sabah, daerah Tawau dan Lahad Datu mempunyai komuniti Banjar yang aktif dalam pertanian dan perniagaan kecil. Beberapa tokoh politik dan agamawan di Malaysia juga berasal dari latar Banjar. Walaupun jarang ditonjolkan secara rasmi, akar Banjar mereka tetap diingati oleh komuniti. Kesannya, warisan Banjar telah menyumbang pada pembinaan identiti Melayu Malaysia secara lebih luas. Di Sarawak, orang Banjar terkenal sebagai peneroka sawah padi sejak abad ke-19. Seperti dicatat oleh Victor T. King 2001, komuniti Banjar memainkan peranan penting dalam pembukaan kawasan pertanian di Samarahan dan Sri Aman. Di Sabah pula, mereka terlibat dalam ladang getah dan kelapa sawit di Tawau serta Lahad Datu. Selain itu, ada tokoh politik tempatan yang berakar Banjar walaupun jarang diketengahkan secara rasmi. Semua ini menunjukkan bahawa sumbangan Banjar bukan sekadar dalam sejarah, tetapi juga dalam pembentukan ekonomi dan politik Malaysia moden. Orang Banjar di Borneo bukan sahaja mengekalkan adat, tetapi juga cerita lisan yang mengikat identiti. Pantun Banjar, pepatah seperti Baiman Bauntong Batuah, serta cerita asal-usul nenek moyang masih diceritakan dalam majlis keluarga. Di Sarawak, generasi muda Banjar melubuhkan persatuan budaya untuk mengajar tarian dan muzik panting. Di Sabah pula, komuniti Banjar turut menganjurkan festival kecil sebagai tanda mereka tidak melupakan akar. Semua ini membuktikan bahawa walaupun terhimpit oleh kategori Melayu dalam sensus rasmi, mereka tetap berusaha memastikan warisan Banjar terus hidup. Warisan Banjar di Borneo bukan sekadar kisah migrasi lampau. Ia bermula dari hikayat Banjar yang menobatkan Sultan Surian Shah, melalui Perang Banjar yang memaksa diaspora hingga pembukaan sawah padi dan ladang di Sarawak serta Sabah. Hari ini, bukan sahaja adat dan bahasa Banjar masih hidup, malah generasi mudanya berusaha mengekalkan pantun, muzik dan nilai budaya mereka. Seperti yang dihujahkan Victor T. King, identiti Borneo moden terbentuk daripada gabungan pelbagai etnik Nusantara. Maka, memahami orang Banjar bererti memahami denyut nadi Borneo itu sendiri. Dari Sungai Kuin di Banjarmasin hingga ke sawah Samarahan dan pesisir Tawau.